Bayangkan sejenak anda sedang duduk bersantai, memikirkan tentang sejarah inovasi dunia. Sesuatu yang kita rasa kita dah tahu sepenuhnya, kan? Ya, tapi bagaimana kalau saya beritahu anda yang segala yang kita tahu tentang garis masa sukan ekstrim global selama ini mungkin sebuah naratif yang sangat tersasar. Maksudnya sejarah yang kita pegang selama ni salah. Bayangkan kalau ia tak bermula di jalanan yang cerah dan konkret di California pada era 70-an. Okey. Tapi sebaliknya, ia mengambil tempat jauh di dalam kelembapan hutan tebal Tanah Melayu berabad-abad lebih awal. Wah, itu satu dakwaan yang sangat berani. Memang berani. Dan itulah fokus sesi penerokaan mendalam kita pada hari ini. Kita ada satu dokumen arkiv visual yang sangat aneh, penuh misteri tapi sungguh menakjubkan. Dokumen yang bertajuk Arkiv BMX 1811.pdf tu, betul tak? Tepat sekali. Sumber itu ada di tangan kita hari ini. Dan misi perbincangan kita sangat terarah. Kita nak membedah setiap inci penemuan visual ini bersama anda yang sedang meneliti hal ini bersama kami. Ya, sama ada dokumen ini mewakili satu cibisan realiti alternatif sejarah yang hilang di telan zaman atau ia sebenarnya sebuah karya seni satira moden yang sangat genius. Betul. Matlamat kita adalah untuk mengekstrak makna di sebaliknya. Okey, mari kita rungkai perkara ini. Dokumen ini pada pandangan pertama, ia segera menuntut kita untuk menilai semula cara kita memproses sejarah. Dari segi struktur visualnya? Ya, ia bukan sekadar helaian kertas lama yang dijumpai secara tidak sengaja, ia dibentangkan sebagai satu cabaran langsung kepada rekod penciptaan yang dipersetujui oleh dunia. Ia memaksa kita dan pastinya pendengar kita untuk bertanya satu soalan penting. Sejauh manakah garis masa teknologi yang kita hafal selama ini dipengaruhi oleh siapa yang memegang kuasa untuk menulis rekod tersebut? Mari saya perincikan rupa fizikal dokumen ini untuk anda yang sedang membayangkannya. Visualnya menyerupai satu helaian dari sebuah warta purba atau majalah lama. Kertasnya nampak kekuningan. Tekstur dia memang menunjukkan ia dah melalui peredaran zaman. Ya, tapi apa yang membuatkan saya termenung adalah kod-kod birokrasi yang tertera padanya. Di bahagian atas terdapat cetakan kod arkib yang sangat spesifik. Boleh kongsikan kod tu? Boleh. Kodnya INSUAG 2.008 dan juga ASSNOG.308. Sangat terperinci. Malah ada satu nilai taksiran diletakkan padanya, iaitu RM83. Kemudian di bucu kanan bawah terdapat satu cop merah. Yang berbunyi laporan bersama gambar lama, kan? Betul. Penggunaan elemen pentadbiran sebegini menimbulkan satu suasana rasmi yang agak aneh berbanding tarikh yang didakwanya. Apa yang menakjubkan di sini ialah pembinaan otoriti melalui cop dan kod tersebut. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai cop pengesahan institusi. Cuba kita letakkan tarikh 1811 itu dalam konteks garis masa kejuruteraan pengangkutan. Okey, mengikut ensiklopedia dan rekod rasmi dunia, basikal moden pertama yang praktikal, yang dikenali sebagai Rover Safety Bicycle, hanya mula menjengah jalan raya pada tahun 1885. 1885? Maknanya sebelum tu manusia cuma bereksperimen dengan basikal beroda tinggi yang sangat berbahaya tu. Ya, yang roda depan besar tu. Tambahan pula, sukan BMX dengan basikal bersaiz kecil dan lasap hanya direkodkan bermula di California pada dekad 70-an. Tapi warta ini mencatatkan dengan penuh yakin bahawa budaya dan teknologi BMX telah pun wujud dan dikuasai di Tanah Melayu pada 1811. Kita sedang bercakap tentang anomali masa sejauh 150 tahun lebih awal daripada penciptaan basikal standard barat. Ini seolah-olah mencadangkan bahawa teknologi rantai, giar dan bingkai keluli telah pun dicapai oleh masyarakat tempatan berdekad-dekad sebelum revolusi perindustrian Eropah mempopularkannya. Padahal, kalau difikirkan, pada tahun 1811, dunia secara umumnya masih bergantung kepada kuda. Kuda dan kereta kuda sebagai mod pengangkutan utama. Itulah implikasi radikal yang dibawa oleh artifak ini. Ia bukan sekadar mendakwa wujudnya basikal, tetapi wujudnya basikal untuk tujuan sukan ekstrim. Ia mencadangkan bahawa naratif sejarah yang sering kita pelajari di sekolah mungkin tak menyembunyikan pencapaian-pencapaian kejuruteraan yang tidak didendang. Ia membuka ruang perbincangan tentang wilayah-wilayah di luar pusat kuasa barat. Mungkinkah terdapat pusat-pusat inovasi rahsia atau teknologi tempatan yang sangat maju?
Tapi tak pernah direkodkan dalam jurnal-jurnal saintifik Eropah semata-mata kerana ia berlaku di luar radar empayar besar waktu tu. Tepat sekali. Membincangkan tentang kejuruteraan, mari kita kaji anatomi basikal yang dipaparkan dalam rajah warta ini. Dalam dokumen ini, ia dirujuk secara rasmi sebagai jentera beroda dua prasejarah. Visualnya amat menonjol. Sangat menonjol. Geometri basikal ini kelihatan sangat spesifik, ia rendah, padat dan rangkainya kelihatan jauh lebih tebal daripada basikal klasik biasa. Berdasarkan pemerhatian, titik graviti yang rendah ini seolah-olah direka khusus untuk menahan impak yang sangat kuat. Pemerhatian tentang geometri itu sangat kritikal, kan? Ya, sebab dalam reka bentuk pengangkutan, bentuk sentiasa mengikuti fungsi. Pada abad ke-19 di Eropah, penciptaan awal basikal memfokuskan kepada kelajuan di atas jalan yang rata. Sebab tu rekaan tayar hadapannya gergasi dan titik graviti sangat tinggi. Betul, ia sesuai untuk bersiar-siar di Taman Eropah. Tetapi jentera dalam dokumen kita ini dibina bertentangan dengan falsafah tersebut. Titik graviti yang rendah pada jentera beroda dua prasejarah ni adalah respons mekanikal terhadap topografi tanah Melayu. Ia direka untuk menyerap gegaran bumi yang tidak rata, mendarat dengan selamat selepas melompat melepasi akar kayu besar. Dan mengelakkan penunggang daripada terhumban ke hadapan apabila melanggar batu-batan di dalam hutan. Sumber ini turut melabelkan beberapa komponen spesifik. Ada 3 ciri utama yang diketenahkan. Ya, yang pertama, handle tinggi atau high-rise handlebars. Kedua, rangka keluli teguh yang secara terang-terangan dilabel sebagai BMX frame. Dan ketiga, tayar lasap atau knobby dirt tires. Konsep tayar berbonggol yang mampu mencengkam tanah berlumpur pada tahun 1811 ni buat saya tertanya-tanya. Tertanya-tanya tentang apa tu? Dari mana teknologi getah ni datang? Memandangkan pemvulkanan getah secara komersial pun lambat bermula dalam sejarah moden. Jika kita kaitkan hal ini dengan gambaran yang lebih besar, inovasi seringkali lahir daripada keperluan persekitaran yang mendesak, bukan sekadar teori di dalam makmal. Dan tanah Melayu memang kaya dengan sumber getah asli. Jadi, tidak mustahil secara hipotesisnya untuk masyarakat tempatan menyedari potensi getah dan mencipta prototipe tayar berbonggol mereka sendiri. Demi kelangsungan pergerakan di atas permukaan hutan yang licin dan berlumpur. Ya. Dan handle yang tinggi itu membolehkan postur badan berada dalam keadaan tegak dan bersedia untuk beralih berat dengan pantas bagi mengimbangi basikal. Setiap label yang tertera dalam warta ini menunjukkan satu pemahaman biomekanikal yang sangat mendalam terhadap persekitaran yang ekstrim. Memang mengagumkan. Jika jentera ini sudah cukup luar biasa, pandangan saya beralih pula kepada sosok tubuh manusia yang mengendalikannya. Dokumen ini memperkenalkan 4 individu Yang digelar sebagai 4 pelopor rimba. Susuk tubuh mereka yang berdiri di samping jentera ini memamerkan satu estetika yang menolak sepenuhnya konvensyen pemakaian abad ke-19. Memang berbeza. Tiada pakaian tradisional yang berlapis. Dan tiada kemeja berkola kaku yang sinonim dengan era tersebut. Gaya penampilan mereka memang mencetuskan pelbagai tanda tanya. Pakaian selalunya menjadi penanda aras yang paling jelas untuk menentukan era sesuatu gambar. Warta ini merekodkan butiran pakaian mereka secara terperinci. Di bahagian kepala, mereka memakai topi keledar keselamatan. Arkib ini berani menyatakan bahawa topi ini mendahului piawai selamatan sukan moden. Mata mereka pula macam mana? Mata mereka ditutupi dengan cermin mata gelam atau goggle yang dilabel berfungsi sebagai pelindung daripada silau matahari tropika yang menembusi celah-celah kanopi hutan. Sangat praktikal. Tapi pakaian di badan? Yang paling mengejutkan, mereka dilihat memakai baju t-shirt grafik dan seluar pendek. Dokumen ini merujuk pakaian tersebut dengan satu istilah yang sangat unik, tekstil aerodinamik purba. Kemeja T dengan rekaan grafik pada tahun 1811, itu adalah satu anomali fashion yang melangkaui zaman. Istilah tekstil aerodinamik purba tu memang membawa nada ironi yang kuat. Tapi, hujah di sebaliknya sangat pragmatik. Apabila manusia berhadapan dengan persekitaran hutan tropika yang kejam, dengan suhu yang panas, kelembapan yang tinggi, serta ranting dan duri yang menanti di setiap sudut. pakaian kapas tebal yang menjadi kebiasaan pada zaman itu adalah satu hukuman mati. Mereka memerlukan mobiliti maksimum. Seluar pendek membebaskan pergerakan kaki untuk mengayuh dengan agresif.
Topi keledar dan goggle tulah perlindungan komprehensif untuk kepala apabila anda menunggang dengan laju meredar rimbunan pokok. Cuba bayangkan satu skenario hipotetikal. Senario macam mana tu? Seorang pegawai kolonial British pada 1811 pakai kot bulu biri-biri tebal sambil berpeluh meredah nyamuk di dalam hutan. Tiba-tiba terserempak dengan 4 lelaki tempatan pakai baju T-grafik dan goggle. Ya, sedang melompat melepasi akar pokok meranti menggunakan basikal BMX. Ia adalah satu pertembungan tamadun yang melucukan namun amat mendalam maksudnya. Pakaian mereka membuktikan bahawa fungsi akan sentiasa berevolusi melangkaui tradisi apabila kelangsungan hidup dan prestasi menjadi keutamaan. Senario pegawai kolonial itu sungguh memberi perspektif. Ia membawa kita kepada persoalan tentang medan mereka beraksi. Warta ini mengajukan satu soalan yang retorik. Mengapa tiada trek tanah merah berturap untuk mereka? Dan jawapannya tertera jelas. Kerana seluruh belantara hutan tanah Melayu itu sendiri adalah taman permainan ekstrim mereka. Hutan tropika ini berfungsi sebagai trek ujian semula jadi yang jauh lebih mencabar daripada mana-mana trek buatan manusia zaman moden. Menavigasi sebuah hutan dara sebagai sebuah trek perlumbaan menuntut kemahiran kognitif dan fizikal pada tahap tertinggi. Betul? Di trek BMX moden hari ini, penunggang sudah tahu di mana letaknya bonggol dan berapa darjah kecondongan lereng. Semuanya dikira secara matematik. Tetapi, di dalam hutan tropika, halangannya adalah rawak dan organik. Memang tidak ada zon selamat. Permukaan tanah dilitupi daun kering yang menyembunyikan lubang atau akar yang licin. Cahaya matahari hanya masuk secara samar-samar melalui kanopi tebal, mencipta ilusi optik pada bayang-bayang pokok. Berdasarkan arkib ini, persekitaran sebegini memaksa penunggang untuk mempunyai refleks bertaraf luar biasa. Setiap pusingan tayar adalah satu perjudian dengan alam semula jadi. Ini adalah satu manifestasi keharmonian yang agresif antara mesin yang dicipta oleh manusia dan alam sekitar yang tidak terjangka. Ia bukan tentang menebang pokok untuk membina trek lurus, tetapi tentang mengadaptasi laluan teknologi melalui celah-celah rintangan semula jadi. Ujian ketahanan fizikal dan mental di laluan ekstrim seperti ini membuktikan bahawa pelopor rimba ini bukan sekadar bermain-main. Mereka sedang menguji had keupayaan jentera dan tubuh badan mereka secara serentak. Di sinilah ia menjadi sangat menarik. Selepas membedah elemen kejuruteraan dan geografi, dokumen ini mendedahkan lapisan yang lebih mendalam. Lapisan falsafah yang kita bincangkan tadi. Ya, perbuatan mengayuh di dalam hutan liar ini bukanlah sekadar aktiviti rekreasi membuang masa pada hujung minggu. Terdapat satu kenyataan falsafah yang dicetak dengan saiz huruf yang besar di dalam warta tersebut. Bunyinya, demi warisan dan maruah bangsa. Kehadiran slogan demi warisan dan maruah bangsa itu secara serta-merta mengubah trajektori keseluruhan perbincangan kita. Ia mengangkat artifak ini daripada sekadar sebuah rekod sukan purba kepada sebuah manifesto sosiopolitik. Bagi kumpulan pelopor ini, sukan ekstrim BMX di tengah belantara adalah satu perlambangan kepada identiti dan perjuangan. Tapi adakah munasabah untuk mengaitkan perbuatan menunggang basikal di dalam hutan dengan pemeliharaan maruah sebuah bangsa? Ia kedengaran seperti satu beban falsafah yang sangat berat untuk diletakkan pada sebuah kenderaan beroda dua. Jika kita meneliti sejarah sosiologi sukan, aktiviti fizikal seringkali menjadi proksi kepada penentangan tanpa senjata. Terutamanya melalui lensa yang agak Eropah-sentrik, pengisahan selalunya meletakkan masyarakat tempatan di kawasan tropika sebagai kelompok yang perlu dibudayakan. Atau diajar tentang tamadun dan teknologi. Namun, slogan dalam arkib ini menempelak naratif tersebut. Dengan menguasai jentera beroda dua prasejarah yang canggih ini dan menakluki persekitaran mereka sendiri yang kejam tanpa bantuan teknologi luar, mereka sedang membuat satu kenyataan kemerdekaan yang lantang. Mereka seolah-olah berkata, kami mempunyai kepintaran mekanikal kami sendiri dan kami menguasai tanah kami dengan cara kami sendiri. Dan untuk anda yang sedang mendengar, cuba kaitkan konsep ini dengan kehidupan anda. Pernahkah hobi, seni atau minat mendalam yang anda usahakan secara pribadi bertukar menjadi satu bentuk pengesahan diri? Kadangkala, apa yang kita lakukan secara fizikal adalah cara kita memahat ruang identiti kita di mata dunia. Ia benar-benar menjadikan setiap kayuhan itu satu protes dan juga satu kerayaan. Walau bagaimanapun dengan timbunan maklumat yang terperinci ini, Dari anatomi geometri,
tekstil aerodinamik purba sehingga kepada manifesto maruah bangsa. Kita pastinya akan tiba ke satu titik persimpangan yang kritikal. Jadi, apakah makna di sebalik semua ini? Itulah persoalan terbesarnya. Adakah arkif dengan nilai taksiran RM83 ini merupakan satu bukti empirikal sejarah yang terpinggir dan tersembunyi daripada pengetahuan umum dunia? Atau adakah kita sedang meneliti sebuah karya seni satira kontemporari yang sangat cemerlang? Direka dengan penuh teliti untuk mempersendakan kebergantungan kita terhadap sejarah Barat. Ini menimbulkan satu persoalan penting tentang sifat kebenaran, kesenian dan sejarah. Nilai sebenar dokumen ini sebenarnya tidak bergantung kepada jawapan binari sama ada ia adalah fakta sejarah 100% atau sekadar satira moden. Dokumen itu sendiri mengamalkan sikap yang sangat terbuka pada bahagian kesimpulannya. Ia menyatakan sama ada ini adalah serpihan sejarah yang hilang atau sebuah karya seni satira kontemporari yang genius, ia membiarkan persoalan itu tergantung dengan sengaja. Membiarkan ia tergantung adalah satu taktik yang memaksa kita berfikir. Jika ia terbukti sebagai sejarah yang hilang, ia bermakna pakar sejarah dunia perlu menulis semula buku teks sekolah dan mengiktiraf Tanah Melayu sebagai perintis awal kejuruteraan sukan lasak. Tetapi, jika ia adalah sebuah karya seni satira, mesejnya mungkin jauh lebih tajam. Sebuah kritikan kelas pertama terhadap naratif sejarah dominan, kan? Ya. Penciptanya sedang menggunakan elemen yang tidak masuk akal seperti goggle dan baju T grafik pada tahun 1811 untuk menonjolkan betapa absurdnya hakikat bahawa kita sentiasa percaya inovasi moden hanya boleh dicipta oleh peradaban Barat. Melalui ketidakmasukakalan visual ini, karya tersebut sedang memprovokasi pemikiran kita. Mengapa kita begitu pantas meragui kemampuan masyarakat tempatan pada masa lampau? Walau apapun sifat genetik dokumen ini, fakta atau fiksyen, pengajaran utamanya tetap utuh. Ia membuktikan bahawa semangat inovasi dan keberanian untuk menongkah arus sentiasa terbenam kukuh dalam DNA kemanusiaan tanpa mengira geografi. Artifak ini menuntut kita supaya sentiasa mempraktikkan pemikiran kritis dan berani mempersoalkan sejarah yang disuap kepada kita. Kesimpulan yang sangat padat. Ia bertindak sebagai sebuah cermin yang memantulkan kembali prasangka intelektual kita sendiri. Dan untuk anda, pendengar setia kami yang telah menyertai perbincangan ini, arkib ini secara falsafahnya telah diserahkan ke tangan anda. Dokumen asal ini mengandungi satu seruan yang berbunyi, teruskan sebarkan penemuan agung ini. Pengetahuan sentiasa menemukan nilainya yang paling tinggi apabila ia berjaya mencabar kelaziman minda kita dan membuka pintu kepada perspektif baharu. Kadangkala, perspektif yang paling berharga datang dalam bentuk yang paling ganjil, seperti gambaran pemuda abad ke-19 berbasikal BMX merentasi akar rimba. Betul. Sebelum kita menoktahkan sesi penerokaan hari ini, saya ingin meninggalkan anda dengan satu persoalan tajam untuk direnungkan di ruang peribadi anda. Silakan. Jika sejarah pengangkutan moden mungkin telah mengabaikan penciptaan sehebat jentera beroda dua prasejarah dari halaman rumah kita sendiri, semata-mata untuk mengangkat naratif ciptaan Eropah pada tahun 1885, apakah jenis teknologi radikal, idea inovatif atau seni moden hari ini yang sedang diam-diam direka dan disempurnakan oleh masyarakat tempatan di luar sana tersembunyi jauh dari radar dunia arus perdana? Mungkinkah terdapat penemuan menakjubkan yang sedang diuji di ceruk-ceruk kampung pada saat ini? Yang rahsianya hanya akan terbongkar dan dirungkai oleh generasi manusia 150 tahun dari sekarang. Teruskan memerhati keadaan sekeliling anda dan sehingga kita bertemu lagi dalam kajian mendalam yang seterusnya.